Jangan banyak tanya, belajar. Bila dah belajar, dah tahu baru nak tanya. Baru betul. Jadi tak tahu apa-apa, jangan suka-suka hati tanya. Betul ke macam tu? Ta'addabu, beradablah. Okey? Baik. Yang seterusnya, itu untuk huruf dad. Macam kita mula tadi, wadduha, nak cerita perkataan nikmat je pun. Yang tadi duk cari tak jumpa-jumpa tu kan. Okey? Sambung. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ibu-ibu confident lah kalau jerit kat anak tu. Kan? Kalau jerit kat anak, lepas tu jerit orang potong kereta kita. Lepas tu marah kat orang, berkeli dengan orang. Kau main lagi suara. Main baca kitab Allah, kapit suara tu puas-puas. Buat keluar suara. Tengok tu bendera Malaysia punya berkibar tu. Kan? Sini ahli Quran ramai bendera Malaysia, oi. Kan? Nak bagi tahu dekat bendera Malaysia ramai ahli Quran. Amin. Allahumma ij'alna min ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Okey, buka suara. Tak mau duk londoi-londoi balik, hak mana duk melengkung tu duk tegak balik. Senyum. Senyum sampai bila-bila. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Rahang kena bergerak. Fa'aghna, tak bergerak. Hidung memang tak boleh gerak, mulut boleh gerak. Okey, hidung tak payah gerak tau. Kan ada yang bergerak hidung kan? Tak apa. Sambung lagi. Masya-Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan tutup mulut untuk ra. Kan tadi kakak kita sebut ra kena buka mulut, tapi masih lagi ramai taqhar. Bila nak minta jasa baik, tutup pintu belakang tu. Okey? Taqhar. Okey? Harfu ta nipis. Huruf qaf tebal. Taqhar. فأما اليتيم فلا تقهر. Okey, bila masuk dekat huruf lam, ya, masuk dekat huruf lam, jangan seret dekat huruf mim alif tu. Fa'ammal, bukan mim, tapi yang kena seret dekat lam, bukan mim, tetapi dekat huruf lam. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Tanhar. Jangan tutup mulut. Nun kita kat mana makhrajun nun? Nun sini. Dekat mana makhrajun nun? Taraful lisan.
Taraful lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. Taraful lisan ma'a usul al-thanaya al-ulya. Jadi letak hujung lidah ni dekat kawasan pangkal gigi atas. Permukaan dia ni kena pada gusi. Sebab permukaan tu ada tekanan pada gusi, suara itulah yang akan sampai kepada kawasan al-khayshum. Apa saya sebut ibu-ibu? Tengok tu al-khay. Tak nak muncul khay. Khayshum. Kata nak sebutan Arab kan? Tiru saya sebut. Lepas tu pegang tengok mulut sendiri. Duk sebut kha ke? Oh, rasa muncung. Tak kena. Lama dah duk buat gitu kan? Bertahun-tahun dah. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Ya. Al-khayshum. Jadi bila kita sebut huruf nun, tanhar. Daripada makhrajun nun tu, lidah tu kita tarik ke belakang. Tanhar. Ni belum masuk Al-Fatihah tau. Ayat last kali ni. Ayat last kali, tengok sini, jangan tengok orang lain. Tengok saya saja. Jangan tengok orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Saya sebut bi ni'mati. Ibu-ibu sebut bi ni'mati. Berapa lama dah duk sebut bi ni'mati tu? Lama. Ada sekali saya pernah tengok dekat RTM. Tilawah interaktif. Lama dah, bukan yang baru. Ustaz dengan seorang jemputan. Ustaz tu hebat, jemputan tu juga hebat. Jemputan tu pun ustaz kita, orang Melayu kita. Ya. Bila yang jemputan ni baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kan? Tiba-tiba yang host ni pun bukan calon-calon ustaz. Dia kata, dia diam. Lepas tu dia ulang baca. Atau ada peserta, ada orang call kan, tilawah interaktif. Orang call, orang baca wa amma bi ni'mati. Jadi ustaz yang dijemput ni betulkan. Bukan, kena baca dengan wa amma bi ni'mati. Tiba-tiba host kata, tapi saya dah belajar lama, saya pun hafiz Quran, dia kata. Saya dah belajar lama, saya baca wa amma bi ni'mati. Rosak. Jangan jadi guru yang begitu. Ketahui nun kasrah disebut sebagai ni, diturunkan rahang bawah. Ya, diturunkan rahang bawah. Tapi kebanyakan kita sebut nun kasrah ditarikkan bahagian bibir, tepi bibir mulut ni. Sebab tu duk bunyi niak. Siapa yang buat tadi tu? Kan? Berbidah-bidah kan? Rasa macam spring ada je kat sini. Wa amma bi ni'mati. Wa amma bi ni'mati. Ni'mati. Lain. Lepas ni tak mau duk baca bi ni'ak lagi dah. Banyak tau. Sebab kita diberi terjemahan senyum bila jumpa kasrah. Salah. Saya kata totally salah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.